Beli kasut apa lagi ni? Ini ialah Mizuno Morelia 2 Japan daripada Mizuno Morelia 40th Anniversary Pack berwarna red ruby dengan putih and a bit of black. This is wow. Sejak aku dah main Mizuno ni memang tak pandang lah kasut lain sangat. Memang full kangaroo leather all the way lah ni. Sangat lembut, look at this. Sangat lembut. Warna red ruby ni. Nampak tu very shiny. Nampak kena cahaya tu very shiny. Simple je kasut ni. Sangat-sangat simple kasut ni. Ini ialah tapak dia. Tapak dia pun very classic. Tapak dia start bulat-bulat ni sangat sesuai untuk korang nak main dekat atas firm ground ataupun artificial ground boleh. Sebab start dia bulat-bulat ni selamat lah. Tak ada tajam. Kasut ni kan, Mizuno Morelia 2 Japan ni is no nonsense lowest technology punya kasut lah. Mana ada apa-apa sangat pun. Dia hanya sekadar kasut kulit kangaroo. Itu sahaja. Nothing else. Tak ada grip. Tak ada teknologi-teknologi baru ke. Tak ada apa. Tapi dia popular sebab dia sedap dipakai. Bila korang pakai tu sedap. Dia rasa very comfort. Selesa and korang punya touch dengan bola tu kan. Aku tak tahu nak cakap macam ni. Korang sendiri kena pakai. Dulu pun aku macam skeptical juga. Macam, sedap aku Mizuno dah lah. Tak ada apa-apa. Baik aku pakai Predator ke, Phantom GX ke kan. Ada macam-macam teknologi. Tapi bila kau dah pakai ni dan kau akan faham lah apa aku cakap. This is also made in Japan. Nampak tu. Japan Spirit. Kalau tulis Japan Spirit, usually made in Japan. Dalam dia very simple. Tak ada apa pun. Lining dia pun, biasa. Dia orang kata lining ni dia dah berubah yang lebih better punya lining macam Morelia Neo lah. Kalau dia bukan yang macam lining yang sebelum ni macam Morelia biasa. So this is something yang new dekat sini. Tapi satu benda kekurangan daripada Morelia 2 Japan yang lain, dia tak ada rivet dah kat atas ni. Nampak tu? Dulu dia ada rivet besi kat sini. Sekarang dah tak ada dah. Nampak tak? Dulu rivet tu is, nak bagikan lagi secure lah dia punya locking between tapak dengan kulit ni. Tapi now dah tak ada. Now dah tak ada. Aku tak tahu why. Maybe gum dipakai tu lagi better ke apa. Kan? Tapi hilang salah satu identity Morelia 2 Japan ni. Tapi man, this is so nice. So what do you guys think about Mizuno Morelia 2 Japan 40th Anniversary?